وقدوتنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا يا رب العالمين. Berkata Syekh kita Muhammad Ali Al-Kalantani rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Dan yang haram, itu cakap tu dah. Jadi kita ni duduk dalam bahasa hukum syarak. Hukum syarak mana? Hak taklifi. Jadi hukum ya ada tiga. Ya ada hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Maka kita dah mulai dengan hukum syarak, apa boleh ulama kita hukum syarak bahas dulu. Kita tahu daripada tiga hukum tu. Kerana di antara tiga hukum ni, hukum syarak lah mulia. Apa boleh tahu mulia? Sebab ia sandar kepada Quran hadis. Sampai panggil syarak tu. Sebab nak menentukan apa saja, ia kena sandar daripada Quran dan hadis. Sampai panggil hukum syarak. Maka berkata hukum syarak tu ada dua. Hukum syarak yang taklifi, lepas tu hukum syarak yang wada'i. Hukum syarak yang taklifi ada 5. Wajib, sunat, haruh, makruh, lepas tu wajib, sunat, haram, makruh, haram. Cukup 5. Kalau itu kita dah lepas dah 3. Lepas wajib, sunat, tu harus. Kemudian dua, lepas dah 2. Lepas dah 2 wajib dengan sunat. Hari ni kita masuk yang ketiga. Kata musannif rahimahullahu taala, dan yang haram itu. Apa yang haram ni? Iaitulah diseksa atas mengerjakan dia. Kan yang haram. Makna kata kalau kita buat benda tu kena seksa. Dan diberi pahala atas meninggalkan dia. Yang ni kan perkara yang haram tu. Tapi kena kaitlah kerana Allah. Yang kerana malu tak ada. Penuh itu wahai. Tapi tak minum malu. Tak tahu apa? Air orang tahu. Cik menondah. Kau capu yang mabuk tu lah kita tahu. Wahai. Tapi kerana ada terimeh terpotik, jadi tak minum. Tinggal. Tinggal kau tu tak boleh pahala tu. Buat apa? Kerana malu. Benar haram, tapi kita tinggal. Sebenarnya benar haram kalau kita tinggal semata kerana Allah, dia boleh pahala. Buat apa boleh tinggal? Kerana Allah. Kerana Tuhan lagi. Makna kita. Buat apa boleh aku tak minum? Tuhan murah. Baik aku tak minum, boleh pahala. Bukan kerana malu. Kalau malu kok orang tak ada. Walaupun tinggal benar haram. Benda tu kita wahai, kita suka. Tapi kalau tak wahai malu, tak gamuk aku, demo tu ada. Tak gamuk aku orang tu duk tengok. Kalau itu kau tu dosa tak boleh lah. Dia tak berdosa sebab dia tak buat. Tapi pahala tu tak boleh sebab dia tinggal tu kerana malu. Sampai tu benar-benar haram pun. Benar haram pun kalau kita tak hati kita guna cara boleh pahala. Benar haram. Walaupun benda haram tu kita setuju nafsu tak setuju, hak tu kira tu. Hak tu kira. Tapi kita tak asal ke benda haram, kita tak buat kata kerana Allah. Boleh pahala. Apa kita kata? Benda haram kau tak ni enggak? Kita tak setuju nafsu kita tak kena air ketang tu. Kita tak kena. Tak.
Lepas tu kita tak kenal tu kita tinggal. Tinggal saat itu tak bukan kerana Allah dak. Kerana tak kenal. Tak adil. Dia tak adil tu. Dia kena tak kerana Tuhan lagi, Tuhan murid, Tuhan seksa. Barulah kita tinggal menahara itu boleh pahala. Seperti berzina je misal. Seperti berzina. Ialah laka tu. Jadi haram. Maknanya kalau pergi berlaku berzina, haram. Gapo takrif zina? Dia tak tengok zina, gapo zina? Adakah kadang-kadang kita tak hidup perlu ia tak ada lagi. Waktu tu kalau dia panggil khulwat, dia panggil apa panggil? Dia tak panggil zina lagi. Zina tak ada zina ni makna tu masuk hasyafah lelaki dalam para perempuan dengan tidak melalui sah nikah. Itu makna zina. Mana masuk hasyafah, mana zakat lelaki dalam para perempuan dengan tanpa nikah yang sah syarak. Dengan tak nikah lah saya tanya. Itu takrif zina. Tak ada zina si bekah. Kalau dia piping tu, bukan zina lagi tu. Dia panggil muqaddimah zina. Dosa dah. Hak tu lah ayat Quran wala taqrabuz zina tu. Wala taqrabuz zina bukan makna tau siapa hak. Siapa hak duk siapa hak masuk hasyafah kepada para bukan. Hak tu cerak dah haram. Mana piping duk ngorak itu katanya tak boleh dah. Itu memang muqaddimah. Sebab nak pergi atas zina. Makna kata le syarat itu lagi situ lagi. Situ tak boleh dah. Padahal hak ngoti zina ke situ. Bukan lagi duk kecek mengorak tu bukan makna bukan lagi tu. Duk piping dak lagi, duk makan nasi song. Dah dipak gelak cerita duk song. Le dengar tak ada zina lagi kau tu. Zina tak ada zina tak ada mereka makna termasuk zakat, makna qadah hasyafah. Hak lelaki ke dalam para perempuan dengan tanpa nikah. Itu makna zina. Maka belum nak sampai tahap tu dia panggil muqaddimah. Haram belaka tu. Walaupun tak panggil dengan zina. Dah. Jadi kita tinggal semata kerana Allah boleh pahala. Dan mencuri. Curi. Mana mek barang tanpa diketahuikan oleh ampunya. Kalau tuai tahu tak reda. Curi. Mek barang orang tak tahu. Tuai tak tahu. Kalau tuai tahu, tuai tak reda. Curi. Walaupun benda tu semurah-murah. Senilai harga murah kita kata. Tapi kalau tuai tahu, tuai tak curi. Kita tahu pergi lalu gimik apa? Walimah 5 budu. Macam tu stay. Tuai tak tahu. Tuai tak apa Tapi kalau sekira kalau tuai tahu murah, curi. Walaupun walimah halus tu. Dia mau tahu kalau aku tak ambil dulu saja je. Kalau tak ambil pun lurus saja. Lurus pun dia tuai tak dia tahu tuai tak sampai kita kena minta halal. Walaupun kita suka kata yo ni tak ada murah tapi kita kena minta halal. Takut yo murah. Dia murah dia curi. Dia curi gak masuk dalam haram lah. Mana dah. Sama telah benda harga mahal. Gitu curi mah. Gitu curi apa tu? Hak tu nak kecek dah. Dah. Dan minum arak. Minum arak tak kait ni. Asalkan benda minum yang membawa kepada hilang akal. Sengaja minum. Tak kira. Bukan nanti. Ya nama arak macam-macam ke. Nama wine. Nama apa lagi? Lau. Nama apa lagi? Biar. Apa lagi? Macam-macam nama. Ia tak kait di nama tu. Sebab dalam ayat Quran ni khamr. Khamr di mana arak lah. Terjemah tu. Lepas tu ulama kira apa boleh syarat larang haram minum arak. Ulama kira ilah. Ia sebab hukum ni terhati tak ilah. Ilah ni ada sebab. Kecek benda. Tapi ilah pekoh tak ada sebab. Ia panggil ilah. Dalam istilah ilah pekoh tak ada sebab. Ia panggil ilah bahasa Arab. Makna kata apa boleh haram. Kalau kecek benda sebab apa boleh haram. Tapi ilah pekoh tak ada sebab. Ia panggil ilah. Lepas tu ulama kata duk kira. Misalnya kita katanya satu jebus terbekas arak. Apa boleh haram.
Cai. Misalnya kerana cai. Kalau itu air ni haram juga. Kalau kerana cai. Bukan cabut so. Tengok kerana warna merah. Warna merah air blue boy boleh minum. Kalau merah air blue boy tak boleh minum. Air bukan. Kerana apa lagi kira? Kerana mani. Tak boleh minum. Katakanlah mani. Bukan. Duk kira. Ulama yang kira dalam agak tu ada sifat apa kata. Duk cari. Ulama usaha cari. Itu dia panggil ijtihad. Duk usaha cari sebab lekok tak oyak. Yo yak tahareh aja. Cari sebab. Cabut. Cai. Bukan. Cai kalau itu air tak boleh. Air boleh. Quran tu air boleh. Kalau alasan cai bukan. Alasan warna bukan. Alasan rasa mani bukan. Alasan bau kita kata. Alasan bau. Tak ke? Alasan bau kita kata makan budu tu siap ngah. Bau. Budu tu bau semua kita kata dah. Tengok pergi mari, ada so luar biasa. Bagi makan dia tu pasal kaya. Bagi minum dia pasal pening. Bo tengok di air kosong tak ada, air blue boy tak ada, teh tak ada. Tengok tak ada. Di budu pun tak ada. Maka ulama kata tu baik pak. Agak hare ilat dia mabuk. Mabuk. Kalau itu agak tak kait ni. Asalkan benda cahaya mu mabuk kan wak wi akal di pening di hilang akal tu sengaja kita minum tu haram lah kau. Tapi tu air dah ketang asal dah ketang tak ada apa lagi dia campur. Dia campur macam-macam campur jadi makin kaya. Haram masuk hukum apa ni? Tak kira ni mau nak biar kau wai kau ni mau buat tak rasa Quran tak sebut ni wai dengan biar. Kali tu boleh minum tak boleh. Kecek gutu tu. Ya kecek lagu tu je panggil pemikiran liberal masuk dah tu. Kalau kita pergi buat alasan tu liberal masuk dah tu. Nak makan. Daging babi, daging yang sebut lemak babi tak apa. Liberal tu. Pemikiran kuno liberal ni bebas. Al Quran sebut daging ya, muak tak apa. Ada. Kalau gitu biar tak apa, biar tak sebut. Why tak sebut? Pening habis punuh kalau itu. Habis tu ia tak dinama sekira. Yang penting kita kata ilat benda tu apa? Mabuk. Asalkan benda mabuk sengaja kita minum tu, kita tahu benda tu sengaja dia mabuk dah. Pipi makan pun mabuk. Maka haram. Ya lain pada kerana kebetulan kita mahu tahu di makan voting mu apa ikut makan voting mu apa kadang tapi bukan semua orang tengok orang ya kadang makan pak pening makan gadung apa mahu tahu gadung apa dia pening hak tu ke semua hak tu tak masuk dalam hukum ni sebab apa you bukan semua orang orang makan pening hak ni kita tahu seluruh sebab dia pasal mabuk dah. Maka kita tepas aku minum tak mabuk dak yo hukum hak umum, hukum hak golek. Haram. Misalnya aku ni otak aku ni ada keras sikit. Otak itu ni keras sikit payah nak mabuk. Orang lain tu mana tahu makan dan tak mabuk. Ya haram juga sebab ya asal keseluruhan diri agak tu mabuk. Ni dia cuma ya nak sik ya tak mabuk. Ni hukum serupa. Dia tu. Tu dia panggil benda apa? Benda haram. Kalau kita pergi berlaku kena seksa. Kalau tak taubat, kena kaitlah. Seksa tu gimana seksa? Kalau mati tak ada taubat. Taubat apa? Taubat nasuha, sesat sungguh. Tak serah buat. Kalau minum aku tak minum dah. Kalau Tuhan panjang umur lagi aku tak minum sampai mati dah. Taubat. Bekas-bekas puyuk-puyuk tak habis. Dah taubat usai ni habis tukar-tukar lepar makan habis. Dah taubat usai dah. Tu taubat tu Tuhan timur tu innallaha yuhibbut tawwabin. Tuhan sangat suka kepada orang yang sangat taubat. Mana orang tu yang taubat Tuhan suka. Makna kata orang tu makna tu orang tu kali ia selesai taubat sungguh kosong mula bersihlah dia. Dan yang makruh makruh ni ringan sikit. Dan yang makruh itu diberi pahala atas meninggalkan dia. Kena kaitlah kerana Allah. Kalau tinggal
Tak buat kerana Allah. Dan tiada diseksa atas mengerjakan dia. Ini kan perkara yang makruh tu. Kalau kita kacau buat agak, tak nak seksa. Free jadi kosong itu ya. Seperti apa dia kata? Seperti bersugi. Kita bergigi. Ya misal ni, kita bergigi ke mana? Bagi orang yang puasa. Tak hingga tak kaya ni. Puasa sunat ke puasa fardu tak kaya ni. Bila tu? Kemudian daripada gelicir matahari, makna lepas waktu zuhur. Kita kacau nak bergigi lagi kau tu. Nah, kalau kita kain diri kita ni mata mulut busuk tadi, tak ada apa lah. Nah, kita tak kepo. Nah, komo jadi. Nah, kita tak beruh. Buat apa? Kita kerana takut mangku. Itu. Dia panggil apa? Kuhalo. Kalau kosong kure lah. Panggil ku ni kure. Kalau kita tinggal semata kerana Allah, buat apa takut makruh. Boleh pahala. Boleh. Pahala kita kacak. Ya aku nak beruh ku. Tak apa. Tak atas kosong. Tapi syarat lah. Yang buat telai adio gipo tu. Yalah ko. Abang ni salah buat tu. Ya nak pergi ke air hak tu dah takut makruh tu. Ya lari situ. Tu. Tu supaya kita makan benar bau ketika nak pergi semaya jemaah. Ni mo koyak wahye tu. Kita wahai wahye. Ni mo koyak pokok komak dah. Boy komak pula koyak capek. Kau belum tak ada koyak komak. Kita ni nak maya pahala, nak maya jemaah boleh pahala boleh 7. Dia koyak wahye kau tu. Aduh. Wak kali tu dia lucu jemaah. Nak makan dulu ke nak apa? Kok dia makan dulu. Nah, mau lepas maya habis. Tak kosong pula. Pergi makan dah. Bagi makan pak kau dah komo yo. Maya. Pas orang tepi kita bawa kita dawal. Jadi wak orang tepi kita tak kosong. Wak orang tepi kita maya tak kosong. Makruh. Tak kiralah. Makan benda bau tak kait ni body ke. Kalau ni Arab ke dia suka makan bawang. Ya Arab ni orang Arab ni suka bawang, lebih bawang besar. Bawang merah, dia buat ulai ke roti. Makan tah itu. Bawang dia bau. Bawang ni. Dia bau mulut lagi, kadang bau siapa bau tubuh. Ni tubuh kok bertiak ni bau tu. Pergi makan tah buat ulai tu. Dah. Kita ni banyak karo. Bota lah jering lah. Kita banyak karo dak. Dah. Buat tu body ye lah kita kata banyak karo buat itu ni. Dia kena jaga. Dah. Lepas maya pun okey. Gitu ya. Dia buat apa boleh kata makruh, ilat dia kan ganggu semaya, jadi hilang kosong orang semaya. Duk bau ni. Lebih lagi orang tak wahai, yang murih orang tak wahai tu. Yang murih sungguh bau. Orang tak tahu dia. Yang murih bukan kodai tu, bau yang murih dah. Bau dia tak masuk dah. Balik usik dia ya, orang takut ni. Lari tak masuk. Dah. Yang lain pada orang wahai tak apa, ada yang bau tak apa, orang tak wahai tu. Yang murih. Tu. Tu kita nak jaga. Habis. Itu dia panggil hukum taklifi. Dah. Habis pak. Akhir sekali yang kelima dan yang harus. Harus. Dan yang harus itu ialah diberi pahala. Tiada diberi pahala. Tak boleh pahala ni. Dan tiada diseksa atas mengerjakan dia. Tak ada seksa apa ni. Pahala pun tak boleh. Seksa pun tak. Supaya kita makan nasi makan nasi, minum air, minum. Semata-mata minum. Tak ada niat gapo. Tak ada pahala pun tak boleh. Seksa tak kena seksa. Dia makna terminum air panggil kau harus makan nasi. Semata-mata makan. Nah. Makan tu pahala apa tak boleh. Seksa tak nak seksa. Itu nama apa? Harus. Atau meninggalkan dia. Ataupun tak sih. Supaya nak makan tak sih makan, nak minum tak sih minum. Sama ya. Pahala apa tak boleh, seksa tak kena seksa. Seperti makan dan minum. Ya contoh mudah. Makan dan minum. Maka 5 perkara tersebut itu 5 perkara ambil mana? Ambil pada wajib. Ambil situ. Sunat. Haram, makruh, harus. 5 tu dinamakan dia kan perkara tersebut tu.
Hukum syarak yang taklifi. Nama dia dah. Baru hukum syarak yang taklifi. Apa ni? Hukum mukallaf. Dah. Hukum mukallaf. Sebab apa boleh hukum mukallaf? Makna kata kalau orang tu siapa umur yang digariskan oleh syarak kata mukallaf tu. Kata kalau 9 tahun, kalau keluar mani, mari kalau tak ada umur tu hingga sampai 15. Jadi 5 tahun nak lekat tahya lah. Lekat dah tahya. Jadi kena sakut bih tahya. 5 hukum tak ada. Tengok benda, cuba semaya. Semaya orang budak dia kata budak tu umur 15. Baliklah mukallaf dah. Makna tu semaya 5 waktu tu. Kalau tak semaya dosa lah ya. Ya tu. Kalau dia malai boleh pahala. Itulah. Nah, kita tegak apa lagi? Sunat. Nah, dia duk sedekah, hidup tolong orang. Kita kata. Boleh hala. Ada apa boleh hala tu? Boleh dia tu. Deh. Pas kali dia buat dosa, hidup mabuk, hidup apa? Haram dosa tu. Kalau mati tak ada taubat, kena siksa. Deh, pas benda makruh pas saat ni, duk makan ketika nak HP kat nak semakan. Makruh. Lepas tu hidup makan tidur hari ya tu, jadi harus. Jadi habis 5 hukum tu kena tahya belaka. Habis panggil taklifi, hukum mukallaf. Sakut pau orang mukallaf. Yang lain pada budak tak mukallaf. Budak mukallaf tak takut dengan wajib. 5 waktu tak payah tak apa ya. Yang maya kali yang maya gak tak boleh dia ni boleh kada orang tua dia. Dia baik tak sakut. Dia tak sakut apa tai. Pas kali dia gak benda tak molek. Tua juga tak. Dia curi barang orang. Tua dia. Kalau una-una dunia apa suka? Una-una dunia. Misalnya dunia dadu gigak. Tak gigak budak tu. Tua. Dia panggil budak apa mai balut nitip awak. Jadi budak tak ada halah tak leh. Hak tu una-una dunia. Hukum syarak apa tu. Jadi tak leh apa. Jadi kosong. Habis tu kalau dia mati kau tu syurga dengan syurga ya. Budak belum balik 7 tahun kita cidik dah. Tak apalah yang mayit. Dia tak ada apa kosong ketah putih. Dah. Sebab apa? Dia hukum tak sakut apa tahya. Ada apa kita kena lah. Dah. Habis nama hukum mukallaf taklifi ya sakut pak dengan orang mukallaf. Dan ada pun hukum syarak yang wadai. Pula dah. Dah. Maka iaitu 5 perkara hukum syarak, hukum taklif, hukum wadai ni 5 perkara pula. Jadi 10. Mana 5? 5 ni mana 5? Iaitu syarak. Syarak dan manik. Kadang kita serengan ni. Dan sabab. Dan soh. Dan fasik ataupun batal. Fasik boleh panggil batal. Soh atau batal. 5. Syarak, manik, sabab, soh, fasik. Apa fasik? Batal. Kemudian musannif kita nak jelas lagi dan makna wadai tu. Apa makna wadai? Yang ni makna yang dimaksud. Dan makna wadai itu menghantarkan oleh syarak akan tanda-tanda atas tiap-tiap suatu daripada segala hukum taklifi. Berarti 5 perkara tadi tu wajib semua tu dia kena ada tanda. Kena ada tanda. Bukan semata-mata nak buat alih. Kita orang mukallaf dah. Tiba-tiba 5 tahun semaya. Aku nak semaya lalu. Hai, kalau. Dia kena ada tanda-tanda dulu. Tak boleh buat je tukar lu gitu. Dia buat raja tukar lu tak itu. Dia ada cara apa-apa. Sebab tak tukar lu tak kena juga. Kalau gitu nak tahu cara kena kerti hukum wadai. Dia panggil hukum sakut pangan. Tanda-tanda hok sakut pau hukum 5 atas tak ni. Tanda. Dia panggil tanda alamat. Sakut paut dengan hukum taklif yang 5 itu. Dengan 5 hukum wadai. Berarti tiap-tiap satu hukum. Sebab kita kata wajib. Wajib syarak atas tu. Maknanya benda kita buat boleh pahala, kita tinggal dosa.
Wajib tu tahiyah tu ada 5. Mana? Ia kena ada syarat, ia kena ada sabab, ia kena ada manik, ia kena ada sah, ia kena ada fasik. Pula gitu pula. Sunat apa tu? Ia ada syarat, ia ada sabab, ia ada manik, ia ada sah, ada fasik. Jadi 5. Habis dia kata 5 dengan 5, apabila dipukul 5 kepada 5, jadi 25. 25 rupa. Mana? Berartinya sesuatu ni kata wajib. Dalam wajib tu ada apa dia? Ada sabab dia. Dia ada syarat dia. Dia ada sah. Dia ada batal. Lepas tu dia ada dia ada manik. Dia pula haram. Dia ada sabab dia. Dia ada syarat dia. Dia ada apa lagi? Dia ada manik dia. Dia ada sah, ada fasik. Lah kata. Jadi semua cukup 5 pukul 5 jadi 25. Lepas tu musa ni kita nak royak sosa ni. Nak royak satu persatu. Kita nampak kata 25 tu main mana. Tengok ni ulama you perlah tu baik ni. Padahal benar duduk berlaku atas diri kita dah. Benar ni bukan benar tak ada berlaku, benar tak berlaku atas diri kita dah, tapi kita tak kira. Baru kita tengok ning dia, baik ning. Baru kita ngaji orang lagu ning. Ya susung, ya hatu. Jadi kita boleh nampak jelas lah. Benar berlaku atas kita dah. Gitu. Maka misal, ini misal ni. Maka misal sabab pada wajib. Yang ni pada perkara yang wajib. Tengok. Seperti gelicir matahari. Apa gelicir matahari tu? Iaitu sabab bagi wajib maya zuhur. Berarti kita nak maya zuhur. Ni, kita duduk lah. Aku nak maya zuhur. Pasal nak maya zuhur. Tak boleh. Ni. Saat lah ni. Dan alih ni. Aku nak maya zuhur pun. Selalu isak tak nak maya dah. Ini bukan lagu tu. Ya ibadat semaya ni. Hikmat boleh di waktu. Allah Ta'ala kita ni duduk disiplin. Ya popoi kena ada disiplin. Bukan buat ikut sekoh cungak nak buat bukan. Islam ya hajar disiplin. Tapi tu yang buat ya kena ada cara dia, tertib dia. Kalau tak ada disiplin kita kata, hari ni aku nak pergi mana? Kita kata aku nak pergi Hanjai. Bangun subuh pak mayah lo dari 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, ngorek, isya. Jadi hari aku nak jalan aku tak nak mayah dah. Tu kampung ke tu. Dia panggil tak ada disiplin. Islam bukan kampung. Islam ni disiplin. Islam ada tata tertib. Dah. Ataupun aku usah maya lagi, aku nak klik maya hari, kak nak tidur hari. Subuh, zuhur, asar, ngorek, isya. Mana aku nak jalan tu tak ada apa. Bukan ke kampung ke aku tu. Islam bukan lagu tu. Ya ada masa dia. Masa tu dipanggil sabab. Jadi kita nak maya zuhur kena ada sabab dulu. Mana sabab kata boleh kata wajib kena kita selaku mukallaf kena maya zuhur, iaitu gelicir matahari. Bawa gelicir matahari saat ketika tu wajib bagi kita tu. Kalau tak buat tu kita duduk lekat. Orang duduk lekat kita. Duduk lekat tu. Nah, jadi kena buat, tak boleh duduk lekat. Baru kita buat tu lucu. Baru kita tak buat, gi lajak masa. Koda kena buat juga. Tak boleh. Kita mazhab kita kita Syafi'i, tak kira mazhab lain serupa. Kena qada weh. Jangan duk pergi pengaruh tak qada tu. Qada kata wa sunat lu juga tak adil. Tak adil. Hak wajib tetap nak qada. Kita nak azal ku nak qada. Lepas tu kena kira kita nak hitung. Qada kita ingat kita dulu kodok joli muda-muda dulu apa tahu aku tak semaya. Ni tahu wajib tu. Jangan duk pengaruh tak kena qada tak apa. Jangan. Pengaruh tu pengaruh punah tu. pengaruh punah tu. Jangan. Tu. Habis tu ia duk lekat tepek, duk lekat. No wak ni. Tu dia panggil sebab apa? Sebab wajib semaya zuhur. Apa? Gelicir matahari. Gelicir matahari ada boleh buat dulu. Dulu. Tak cukup lagi. Dan misal syarat pada wajib pula. Ia kena ada syarat pula. Bukan bergelicir matahari aku nak semayah lalu. Dulu kena tengok dulu. Tengok apa?
syarat cukup ke tak. Kita nak semaya lah ni tu syarat cukup ke tak. Tuai gelok cuma golok pok dah. Pergi klik motor luar cari kalau lutut bawa masuk gelikit aku nak maya lalu. Kalau dulu tengok luar cari lutut tu. Nah, luar cari lutut boleh maya ke buka aurat tu. Dia tengok syarat. Jadi syarat nak sah semaya tu, nak kira kita learning duk dah hadah apa ni? Kita aku ni deh itu kita tak kecing. Kecing lah. Bawa kecing tu lagi. Nak semaya nak semaya. Pada tak? Makna tu syarat nak sah walaupun kita termasuk waktu dah tak boleh semaya lagi. Sebab apa? Kena ambil semaya dulu. Sebab syarat nak sah salah satu syarat nak sah semaya kena ambil semaya. Lepas tu kena cuci tubuh badan ni dah tepat semaya. Ni tu klik kerja gelemak cuma gelomok pok dah atau apa. Nak semaya kau dulu. Bersih tubuh molek tu. Dia tepat semua tu. Ni pakai je cuci bersih dulu, ambil semaya. Semaya. Dah. Lepas tu kita lelaki tak payah. Kita lelaki tak payah habis dia katanya seperti bulu dan akal. Ayo tak tu. Itu syarat bagi wajib semaya. Lepas kita banyak perkara lagi. Ambil wudu, kita kata menghadap kiblat, tutup aurat, hak tu setengah daripada. Dan misal manik. Manik ni yang menegah. Ya 5 okey. Mana? Syarat, sabab, manik. Yang 3 dah. Ya hak ni sakut kena wajib aku. Tak ada sakut kena sunat, tak ada sakut kena haram, tak sakut kena makruh dah harus. Hak ni wajib aku. Jadi sebab bagi wajib keliti matahari wajib semaya. Syarat nak boleh buat semaya tu kena ada syarat. Apa? Berakal dan sampai umur ataupun ada wuduk. Misal manik, apa manik? Seperti dan gila. Masuk waktu dah. Tuai pun tutup aurat habis dah. Tiba-tiba mari darah kau tu. Mari darah tino lah kita tu. Jadi kau tu tak boleh maya. Tak boleh maya lah kita tino. Tak boleh maya. Saya weh, nak maya tak boleh. Masa saya weh, tak boleh. Tak boleh buat rajin tak tukar tu tak boleh. Tak boleh maya. Jadi syarat wi longgar kepada wanita. Tak nak semaya, tak nak qada pula masya-Allah, tak nak qada. Satu rahmat daripada Allah terhadap orang tino. Jadi apabila siapa ada manik bagi dia itu tu, tak nak semaya, tak nak qada. Dan gila pun manik kau gila. Duk dia gila akal gila. Tak boleh maya. Tak sah orang gila maya. Gila. Lepas tu kesalahan kita kata seorang hamba Allah Taala gila. Masuk waktu zuhur. Gila. Tak boleh maya lah. Lepas tu pergi khabar kita kata. Dia pergi khabar mula pada tu. Hukum pun. Hukumnya makna tak kena qada tu celah tu. Kita kalau jadi pandangan ulama nak qada tu. Misal lagi khabar kau asal. Gila celah tu. Tak maya, tak dosa lah ya bagi manik. Lepas tu kena qada. Khabar, ni mata mu gila dik. Gila dik. Khabar, aku tak maya dah, maya qada. Walaupun ada juga pendapat kata tak qada tu. Sebab apa? Ya qiyah atas he. Ya qiyah atas tinori. Tinori tak nak qada. Lepas tu ulama kata ni ya tetap bulan ni. Bagi orang tak qada, bagi orang tak kena qada. Maka gila je bukan pesen tu. Bukan kata bulan kali gila 5 hari. Bulan lepas pula gila 5 hari. Bukan lagu tu. You bukan tetap apa tak apa ya bulan ni tetap dah. 7 hari sebulan, 7 hari bulan. Sabit kata ya tak kena maya serta tak nak qada. Gila bukan lagu tu. Gila kata bulan ni 5 hari gila. Bulan lepas gila pula 5 hari. You bukan lagu tu. Apa benda bukan lagu cuma satu ketika itu ya. Nak qada. Nak qada. Tu. Ya nak qiyas tak boleh tahan.
Iaitu menegah sembahyang. Jadi tak boleh sembahyang. Ha tu panggil manik. Dia panggil manik. Jadi benda hak wajib, jadi tak boleh buat. Tak boleh buat. Pak reti wahid ni dah. Masuk waktu zuhur tak boleh sembahyang lah ya. Kaji sembahyang pun haram serta tak sah. Kalau nak sembahyang juga ya hajing. Nah, adakah boleh pahala? Haram. Serta tak sah. Pakai cedok apa? Nah, kaca buat apa? Dah nak buat ibadat tas selawat banyak. Kalau kita kena rajin kok. Selawat di banyak tak apalah tu. Dah. Kalau reti nak rajin nak ibadat sangat kok. Dah. Mana kata kau mahir tu selawat banyak. Zikir banyak, selawat banyak tak ada apa. Kalau tu tak jadi apa tu. Dan arti sah, gapo mana sah? Kita sebab masuk dah gelicir matahari. Dah. Syarat pun sempurna dah. Kita ni ambil wuduk, cuci bersih, tepat pakai cukup dah kita ni. Mai-mai Allahu Akbar. Manik pun tak ada, kita tak gila. Kita tak ada gila apa, mai. Allahu Akbar. Kita rukun, kita buat sepenuh balik rukun. Ambil takbir, baca Fatihah rukun penuh. Cukup 13 rukun. Dah. Jadi cukup 13 rukun tu semaya kita panggil apa? Sah. Apa makna sah? Barang yang bergantung dengan dia, dengan barang tu apa? Lulus. Apa lulus? Dan dibilangkan dia lulus mana lepas, tak kena buat mula dah. Tu mana lulus. Apa kita panggil zuhur, apa kita panggil ngurek ni lah. Kita panggil ngurek pak. Kita buat rukuk, cukup rukun. Rukun 13. Nah, rukun 13 kita buat rukuk. Maka dia panggil sah. Ulama pakai kata kalau kita buat lagu tu baik hukumnya sah. Apa makna sah? Tak kena buat semula dah. Tak kena wajib mula. Lepas tu dikira diisi syarat. Lepas lah mana tu? Ya tu kalau pergi mati lepas pada tak kena seksa lah. Misalnya kita main ngorek pak mati. Jadi mayat ngorek lucu lah. Tak kena tanggung di akhirat atau ya tinggal mayat mati ya keadaan semai dak. Apa? Sah. Lepas raja. Itu makna sah. Lawai apa lawai dia? Fasid. Dah. Iaitu yang sempurna. Nah, segala rukun dan syarat. Itu makna dia. Itu makna apa? Sah tak ni? Sempurna rukun dan syaratnya. Jadi syarat sembahyang. Kalau kita tak sembahyang lah. Puasa apa supa? Kita tak puasa ke? Puasa kita tak kita niat. Kita tak dah. Kita mazhab kita Syafi'i ini semalam kita niat. Sebab satu rukun pada rukun puasa kena niat. Lepas tu siapa waktu nak matahari kita pokok daripada perkara batalkan puasa. Kita tak makan, tak minum. Kalau suami isteri kita tak setubuh dengan bini kita, tak berlaku. Deh. Siapa jatuh matahari teh hari, maka puasa kita panggil apa? Sah. Apa makna sah? Tak kena duk qada dah. Tak kena qada dah. Deh. Itu panggil sah makna kita. Dalam panggil pekoh. Dan arti fasid lawan sah mana batal. Dah. Iaitu barang yang tiada bergantung dengan dia lulus. Mana tak sakut, mana tak luluh. Tak lepas. Nah. Duk semaya molek-molek ketuk. Ngi ketuk. Tak, kena beti. Nah, dia cuba rena lu. Nah. Kena beti dah. Mana tak jatuh dah. Asmai dia jatuh asmai, mana tak sah semaya. Apa tak sah semaya? Kaca maya tak pakai, tak luluh. Pada waktu mana? Gimi asmaya dulu. Mari kita takbir semula. Bila satu semula. Okey, hubung. Namun bawa takbir, bawa asmaya sudah. Saat ni aku jatuh rakaat yang kedua. Kali itu aku hubung rakaat mungkin. Mungkin hubung makna gitu. Dah. Mana dia batal, tak pakai habis dua rakaat dulu tu. Namun kita buat kira tu, kita main 4 rakaat dah. Kita boleh dah 2 rakaat. Rakaat itu kita ketuk. Kita pergi ambil semaya. Baru kita semaya tengok. Oh, 2 rakaat tu aku tak ketuk. Aku ketuk 3. Jadi aku sambung 2. Tak okey. Tak pernah cara gitu. Dia batal. Habis standar. Jadi stokor pun habis. Kalau laksana ikan kok. Kalau leking kok habis. Kat hak habis. Dari itulah. Kata mix sodak.
Jadi makna tu baru kita ambil asmayah mula mai. Kena takbir bila 1 2 mula pula. Jadi supaya mayat mula. Nah, itu makna fasik tak dulu. Dan tiada dibilangkan dia tak bila. Syarak tak bila. Mana kata kalau kita kacau juga, mana supaya orang tak buat dah. Selain kita ketuk. Kita tahu dah aku ketuk dah ni. Tapi temu orang tak bunyi. Orang tak bunyi. Malah aku nak tubik, nak maya esok. Tak lepas. Supaya tak maya dah. Makna kata dihukum dia tu supaya orang tak semaya. Kena maya juga mula. Tak lepas. Bak maya tak dibilih. Iaitu yang cedera. Mana cacat suatu daripada rukunnya ataupun daripada syaratnya. Mana syarat seperti ketuk ni lah. Rukun kok kita katanya ke apa? Kita katanya rukun ni seperti kita katanya tak ada apa? Tak ada sujud yang kedua. Sujud dua sujud celah tu tiba-tiba bawah tu bangun dah. Dah. Lepas kita tahu. Dah. Kita tahu katanya aku tak sujud saat ni. Kita maya tak apa lagi. Situ tak bila tak batal. Sebab ya kita bukan sengaja kita naik. Kita naik pak aku lupa sujud dah ni. Kita maya. Kalau kita misalnya kita kata kita maya rakaat pertama. Jadi rakaat pertama rukun tak cukup. Pak kita tak sengaja. Jangan sengaja dia sengaja batal dah. Kalau sengaja batal. Ni tak sengaja. Aku tak sujud saat ni. Naik dah. Naik itu kita maya. Maya kita nak tambah 1 rakaat. Sebab rakaat tu tak dikira. Kalau kita kata maya zuhur 4 rakaat. Rakaat ni kita silap. Lepas tu kita pergi maya tambah 3 wis salah. Tak ada. Jadi bahawa tak cukup rakaat. Sebab rakaat tu tak bila. Tapi syaratnya ni sengaja. Kalau sengaja batal. Sengaja batal. Sebab apa? Sengaja tinggal rukun. Batal lah. Batal ni no. Batal makna fasik ni kena semaya semula. Kena semaya semula. Tu mana? Semaya ni tak luluh tak dibilih. Tu dia berkaitan dengan semaya cukup 5. Mana? Sabab, syarat, manik, sah, batal. Cukup 5. Dah. Kama dia musannif rahimahullahu ta'ala nak buat contoh lagi. Dan misal sebab pada sunat duha. Saat ni maya fardu. Sebab pada sunat maya duha. Mana? Iaitu masuk waktunya. Maya duha ada waktu dia. Yang kita nak maya ikut saya tak boleh. Saya tak misalnya tagih. Sudah maya esok nak maya sunat duha. Tak boleh. Sudah maya esok lagi nak maya sunat duha. Tak boleh. Apa boleh sunat? Dia mau tahu maya sunat duha. Rezeki murah. Buat lek curah tak ada. Lek curah tak ada mai kolek pagar tu. Gelek pagi klik kat Zoom, tak ada nak klik maya duha. Kok yo aku nak maya lek malam. Tak leh. Tak leh aku tu. Tak leh sebab ada waktu dia duha ni. Deh. Iaitu sebab boleh nak sunat ya duha tu masuk waktunya. Iaitu naik matahari sekadar segalah. Tahu segalah buku apa Tak email tahu mana segalah ni dalam buku apa? Tak tahu dah. Mula situ. Mula situ. Masuk waktu duha. Bila puluh belah. Hingga mana? Hingga gelicirnya berwasuk zuhur biarlah. Bebah masuk mata mari nyacer tu waktu tahrim. Waktu tahrim tak boleh maya. Bak gelicir sikit zuhur dah. Kau tahrim nyacer tu dia panggil waktu tahrim. Dia panggil matahari dah betul. Kalau laksana kalau kita gitak tu bayar tak ada. Tunggu hari klik-klik kita benda tu bayar tak ada, tak tubik bayar. Tak ada bayar betul. Bawa yang gelicir sikit nampak senang sikit gelicir macam tu lah. Kau tahrim betul tu. Dia waktu tahrim tak boleh. Makna tu duha mula situ, sud situ duha. Naik matahari segala sud situ. Boleh bayar ayat no. Nak bayar. Dan misal syaratnya syarat kata nak sah maya duha tu. Ada akal, kena berakal, orang gila tak sah maya. Lepas tu kena ada wuduk. Betul tak? Kena ada wuduk. Maya duha pun sebab maya fardu. Tuan tak ada asma tak boleh. Kena ada wuduk. Dan misal maniknya, yakni manik sekat, tak boleh nak maya duha. Waktu masuk dah. Tapi tak boleh nak semaya.
Gapo? Seperti ni sakut dengan reti no. Kita yate ni alhamdulillah. Sebaik gak yate dah. Kita yate ni boleh buat ibadat terus. Tak nak sekat dengan gapo demo. Nah, cuma dia gaji malah pula tu lah soalan kita tu. Tapi kita tak ada halangi apa. Kita yate tak boleh reti no, tak ada halangi. Boleh buat terus. Orang tino ada manik, ada sekat. Gapo? Hayd. Mari he. Ia dak maya duha nak oleh hari. Buang he tak leh lah. Dan nifah, jelah tu. Benda yang sekat tak leh nak semaya. Walaupun masuk waktu dah, tak leh. Jadi tak leh sunat lah dia. Dan habis itu, patu sah batal apa tak ni? Sah batal musannif kita tak boleh. Sebenarnya ada sah lagi. Ya ada sah makna kata supaya ngamai fardu sah. Maknanya kita menyempurnakan syarat dan rukun sah maya sunat duha. Kalau kita cacat, mana tak kita lupa tak baca Fatihah sengaja kau kita kata lupa salah satu daripada rukun 13 tu tak sah juga maya duha pun. Walaupun sunat pun tak sah. Jadi buat kosong. Tapi sunat ia beza mana dengan fardu? Ia tak kena qada. Tak kena buat, tak kena qada. Tak ada apa. Cuma kalau dah lewat waktu kita boleh buat mula. Saya lagi kita dah lewat waktu kan, kita boleh buat mula. Bagi lakar dah waktu tak kena qada lah. Ia lain pada wajib. Wajib dia lepas dah waktu kena buat juga jadi qada. Tu beza dia di antara sunat dengan wajib. Mana dah sunat dah habis waktu tak apalah. Dah. Adapun kita kata hak wajib tak leh, kena buat situ. Tak lepas dak dekat tepek dengan kita. Walaupun lepas misalnya kita klik teh dah lek malam. Subuh tu pukul 10 sebelah bangun sekatu. Nah, panggil subuh rajah dah lah. Pukul 10 sebelah bangun loh. Jadi ada juga dah seketika kita letih penat ni dah. Klik tidur kedua, tidur ketiga. Subuh rajah lalu orang ketiga ni. Patut ada kosek sosak berkatuk nama. Katuk soro tik sosak ni motor penuh. Katuk soro. Ni mudah kerja kita ni orang tak kenal juga. Tu penuh. Tengok nak masuk ke sebelah dah. Loh. Nama ye. Nama ye dah. Jadi qada. Qada. Tu dia panggil begitu juga fasik pada ni lah. Jadi musannif kita tak worry cukup 5. Sebenarnya cukup 5 pak ni enggak. Kita kisah lagi. Dan sebab pada hari. Sebab pada hari. Seperti makan bangkai. Makan bangkai. Gapo bangkai? Iaitu mati. Gapo mati? Yang binatang yang mati. Dengan tiada disembelih pada syarak. Tu sebab di hari. Kita tu lembu. Kita buat kereta dum gitu tepuh. Baru ni banyak dah punya berita oleh Facebook tu. Kereta tepuh lembu banyak semua dum duk jalan kat siling penuh. Nah. Okey tak ada. Baik. Sebelah kaki. Kita terklik wasuk rumah. Tak ada. Klik wasuk. Dia kata mai dia mau sebelah kaki. Apa je tepuh? Dia tepuh lembu apa? Tak ada yang ngaku. Panah nak pergi ambil lembu akhlak. Tak ada yang ngaku. Kereta punah dah. Dah. Maka tu dia panggil hare, makan bangkai panggil. Kita makan binatang hak mati dengan ketiada sembelih pada syarak, tak ada sembelih. Kena tepuh kereta. Nah. Jadi hare. Padahal kita katanya semata-mata daging lembu tak ada hare apa ni. Kalau kita buat kena cara orang lihat hak lah okey. Dia bukan babi. Bukan babi pasal tak ada najis apa ni. Asal dia baik bangkai. Sebab apa? Sebab boleh kata hare tu sebab tak sembelih. Sebab situ. Lagi demu hak ni kita tak halal okey. Buat apa? Kita buat apa? Kerana kita sembelih. Boleh okey. Hak ni tak boleh makan lagi juga. Hak ni kena tepuh kereta tak sembelih, tak mampu dengan sebab tepuh kereta. Tak boleh. Lembu tu daging lembu belaka, tapi hak ni tak boleh kerana tak ada sembelih. Itu sebab ya tu. Sebab boleh kata hari apa? Tak sembelih. Dan syarat pula syarat hari tu. Syarat kata hari tu ketiadaan darurah.
Sebab boleh kata, syarat kata haram. Saat ni sebab bangkai. Syarat kata haram bangkai makan tu sebab tak ada darurah. Tak ada kepek. Andaian kita kata kita pergi satu tempat duk sesak le bukit kat mana kita tiba nak cari lubai-lubai tak temu. Kita boleh bukit kat mana tahu. Cari lubai tak temu sejak kau pergi kau jauh. Kau pergi kau jauh. Ano ni? Kau pergi masuk ke hutan jekuk-jekuk ni. Kalau sak keleng tak ada lah sudah. Keleng tak ada kelombai tak ada dah kat bukit kelombai tak ada Cia tu sak tak ada. Syak. Kau pergi syak perut duk kerok-kerok. Dah kita atas dah. Syak kau pergi masuk tak urut dah syak nak makan gapo ni dah. Gi temu nah. Keje. Daging keje bekas makan rima. Ada daging. Ada sikit. Nampak orang ada daging tu? Rima kita habis. Lepas tu bangkai, ya bangkai. Nah, lepas tu kalau tak makan kau tu gak syak habis dah. Adat katanya habis nyawa dah. Ya makan. Makan tak apa weh. Asal bangkai ni haram. Tapi syarat dia apa? Darurah. Kepek. Tak ada dah makan ni lain. Dah kalau pergi cari tak nak cari orang tak ada dah. Kalau kacau pergi lagi kok mati dah. Makan. Dia ad-darurat tufil mahzurat. Berartinya darurah ni mengharuskan benda hak dilarang. Lepas tu darurah tara mana ada kau makan siapa dawa Hawa makan kap gomo tak pada ingat dak. Dah tuqaddaru bi qadariha qadar. Bukan qadar tu makan dawa kena bukan. Qadar kita makan tu makan agak kata kita ada orang boleh cari nahlah. Ni hawa darurah gomo sudah roh. Dah kenyek roh. Tak kena tu. Darurah bukan tu. Dosa pula aku tu. Ya darurah ni qadar. Tu qaddaru bi qadari. Hak ni nak sakat. Sakat kata kita makan taran ni boleh ada orang boleh kita pergi cari nahlah. Tak apa. Kita kata lah. Tu. Dia panggil darurah. Itu syarat haram. Ketiadaan darurah tak kepek. Apabila tak kepek kita pergi makan gak dosa lah kita. Kita temu lembu atas nak tepuh. Kita ni lauk penuh tujing, penuh peti. Kacau lagi nak ambil lembu. Lagi lembu tepuh atas. Panggil tak ada darurah tu, tak ada kepek po ni. Lai tujing kita habis lagi lauk. Kacau nak ambil hot tu, kacau nak ambil. Haram lah kalau macam makan agak tu. Sebab apa tak kepek. Payah ni bab kepek ni kita nak bahas suku. Ya kadang-kadang kita guna kelimah ni darurah tak darurah payah dah. Ya darurah ni kena kepek ia nak ukur umum tak leh. Ya kadang-kadang orang ni supaya saat ni sesak leh hotel. Dua orang. Ya ni pasal ragah kita tahu tak apa. Kita mu bangkai. Ya ni siapa rok lagi jalan dengan tak makan bangkai tu boleh jalan lagi 5 batu. Rok lagi. Dia tak boleh makan. Ya tak boleh makan. Ya ni orang tubuh lemah. Kalau tak makan, kalau nak jalan 5 batu sudah. Ya ni kena pikul. Kena pikul. Ya nak makan. Ya nak makan. Ya boleh makan. Tapi darurah kita ukur mu tak boleh. Ya dia orang-orang. Kepek tu. Kau kepek kau ketak tu. Ya ni gagah orang sehat. Besar. Aku tak angkat apa lagi. Wasapa rangku, wasapa boleh pergi nak jalan 5 batu. Pergi. Yang nak makan. Sebab dia tak darurah. Yang ni tak boleh dah tak orang aku ni. Aku nak makan dah. Dia nak makan aku siap aku ni. Nyanyi mu nak pikul aku. Ni makan. Habis darurah ni kita nak buka umum kata, ya ni boleh, bolehlah ke bukan. Jadi dia orang-orang tu lah darurah. Pasti kena khabar, pasti kena ngaji suku tu. Pasti kena tok situ, pasti kena rasa diri dia. Katanya kepek tak kepek. Yang waktu orang, ya tu boleh ke tu aku boleh agak tak boleh. Dah. Dan misal manik yang menegahkan haram. Manik ni sekat. Yang menegahkan haram. Apa? Ada darurah. Darurah tu panggil manik. Apa manik? Makna kata sekat hak haram tu boleh buat. Hak kata haram tadi tu boleh buat. Dia panggil darurah. Yang mengharuskan makan seperti sangat lapar. Maka sangat lapar tu. Kalau tak makan kat agak tak mati.
Maka sangat lapar itulah dia panggil manik. Perkara yang menegahkan hak haram ni tu jadi boleh makan. Jadi boleh makan. Jadi kita lapar sungguh. Lapar doa ni jadi mudarat. Maka apa benda mudarat dia panggil orang ngaji ilmu maqasid gak nyawa. Deh, wajib kita kena jaga nyawa kita. Wajib kita kena jaga nyawa kita ni. Apabila wajib jaga gila benda apa lawan apa benda. Bangkai haram makan. Nah, kita lapar. Lapar tu kalau tak makan jadi wak punah ni apa? Mati agak adat kata. Jadi bagi kita ni wajib kena jaga nyawa. Jadi lawan dua. Hak ni haram, hak ni wajib. Jaga nyawa. Hak ni haram makan bangkai. Lepas tu kita nak dua ni nak pun buat tak boleh ni. Pada buat guna. Kita nak lepas gitu. Aku usah makan. Kau ya, mati ke mati tak boleh. Wajib ni jaga. Bahawa ulama syarak kata, you kena utamakan diri dulu. Nyawa dulu. Apabila utamakan nyawa tu, hak haram tak ada jadi harus. Hak haram ada tu. Jadi kepik. Kalau tak makan mati. Jadi kena lebih ni, lebih nyawa. Jadi kena makan kodar lah. Tu dia panggil apa? Manik lah kata. Sebab apa? Lapar. Habis kat tu. Dah. Jadi insya-Allah kita sambung pula trik depan. Jadi ini benda baru ni. Bagi kita bagi kita isang ngaji benda baru lah ni. Cara susung ni. Padahal benda tu berlaku dah bagi kita. Benda tu kita duk buat dah. Syarat manik masuk waktu tu. Lepas tu nak tanya Tok Imeh dah juga semua apa kita ni. Nah. Jadi hari Senin ni Isra' Mi'raj Tok Imeh. Nak tanya minggu depan dengan seterusnya nak baca kitab ni kau kena tukar selera. Nak tanya ada apa? Guana kalau sok pun tak ada apa kita baca sepasok ni baca rerai. Hawa nak masuk Isra' Mi'raj tukar selera wasap dengar weh. Akidah dalam Isra' Mi'raj lagu mana? Kecek akidah. Kecek bab akidah nama itu tahrah bab Isra' Mi'raj pula. Ke mana? Dah nak tanya makmum. Kalau Isra' Mi'raj ni, Isra' Mi'raj ni saya tak ada nak baca kitab tertentu tak. Cuma mari nak buat kupas. Jadi kalau kita orang dah tulis boleh tulis. Nak baca betul kata Isra' Mi'raj boleh guna lah hari. Taklah. Biasanya tak itu tak email. Ambil Isra' Mi'raj, peristiwa Isra' untuk kita buat guna hari kita. Bapa buat tu buku khulasah. Tak ada buat dak. Ada buat buku khulasah. Bagi dah. Tak apa nanti kita klik buat dah kita ada bagi dulu. Dah tulis tangan des insya-Allah. Jadi Isra' Mi'raj, jadi peristiwa Isra' Mi'raj tu kita boleh buat emah hari. Dari peristiwa Isra' Mi'raj kita bukan kita dengar saja daklah. Baru dengar tu kita buat emah. Baik mana insya-Allah. Insya-Allah. Nanti minggu depan kita mula. Mana dua kali lah. Isra' seminggu, Mi'raj seminggu cukup. Ya dah. Di mana boleh rajak 4 minggu ni. Mana kata 2 minggu jelah. Untuk Isra' seminggu, untuk Mi'raj seminggu. Lepas tu klik pada dia. Dah, kayak gitu dah. Tak email dah. Tak apa ke. Saya nak usaha nak buat muzakirah sikit-sikit. Dah, boleh kita ni apa? Boleh kita fotokopi bersama untuk apa? Untuk ada pedoman dalam kita mengaji insya-Allah. Ada apa lagi? Tak ada poin tak ada. Apa dulu belum makin. Hilang agak tu. Supaya saat ni supaya duk berlaku baru ni dihanjai tu dah. Ni motor orang mai duk tolong bui makan ni dah. Lepas tu isu lepo kata orang bui makan ni bukan orang kita. Nah, pak kalau apa boleh kita tak kira lah you buat ni buat makan ni you nak makan. Tengah daripada you buat babi. Nah, baik bawa pergi bagi pun tak kira asal kita boleh bagi ya. Nah, tengah terima makan ni tu orang Islam kita. Soalannya orang Islam kita boleh makan ke tak? Apa tak ni? Tak email. Kita tanya kau Islam kau terima tu, you boleh tak? Mutaga nak mari makan ni hak lain. Dia tu boleh tak? Boleh tak? Tu kena tanya dia tu. Kalau agak kata kalau tak makan
Kalau tak makan tak apa, wasa apa boleh buat 3 jam wasa makan yang lain mari. Katakanlah. Tak boleh makan. Wasa boleh nyawa, wasa boleh duduk lagi. Hari makan. Hari tu makan tu. Sebab yakin dah lagi babi juga. Dia tahu dah kata lagi babi. Sebab boleh hadir orang bagi tu royak. Kalau dia kata sejak dia tahu, siapa lek malas syak. Kalau tak makan subuh esok duk puasa. Boleh makan. Makan tak mana saat ni? Itu qadaru bi qadar sakat. Jangan makan nasi kenyek tak ada bukan, waktu bukan dororah tu. Makan qadar kata agak atau subuh esok tu makan ni hak baru nak lagi pula. Agak tak gitu. Agak tak ada katanya makan taran ni boleh nyawa hingga sampai subuh pagi esok. Makan tak kata jelah. Tu dia waktu tanya tas dia ke. Kalau dia tak tak apa, aku rasa apa minum air tak kerja tak apa, tak makan nasi tak apa. Makan. Kalau orang cukup minum air. Bagi orang tu aku tak boleh ni perut keruk tak ada rasa cocok rasa sakit tu. Sakit kalau tak makan siap sakit. Orang tengah orang lagu tu dah. Makan kodar bila sakit tu. Untuk tunggu mari makan ni hok baru pula sebab ni budak bagi belakang duk bagi tu. Jangan siapa kenyek. Kalau tu bukan dorurah. Habis kata. Kami kata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina. Allahumma arzuqna futuhal 'arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.